Jarang saya tengok orang yang bersyukur beli emas. Biasanya menyesal beli emas. Saya tengok komen daripada Puan Hajar. Saya bersyukur buat keputusan alihkan sebahagian ASB kepada emas. Walaupun bermula awal tahun 2024, time tu harga emas RM409. Jadi puan ni bersyukur sebab dah bermula awal tahun lepas. Harga emas RM409. Sebab hari ni dah jadi RM607. Sebab apa saya cakap jarang yang bersyukur? Sebab ramai yang menyesal. Menyesal kenapalah bermula lebih lewat. Sebab lebih lewat kita bermula nak beli emas, lebih tinggi harga permulaan kita. Sebab kita dah tengok dah, kalau kita simpan duit ASB tu untuk jangka panjang, tak berbaloi dividen ni nak dibanding dengan kenaikan harga emas. Katakanlah Puan Hajar ni alihkan RM50,000 ASB ke dalam emas, Puan Hajar akan dapat dalam 122 gram. Tapi RM50,000 ASB Puan Hajar tu, hari ini nilai dia, sekiranya kalau Puan Hajar tu tak tambah-tambah emas, masih ada 122 gram. Nilai 122 gram Puan Hajar tu dah jadi RM74,000. Jadi jelas kenaikan harga emas jauh lebih baik berbanding simpan duit dalam ASB. Jadi siapa yang ada duit dalam ASB, yang duit lebihan, boleh alihkan dalam bentuk emas yang macam ni. Boleh bermula dekat akaun Mas Gap, pergi dekat profil saya. Boleh bermula hari ini.